pernah tak terfikir bila kita cari sesuatu guna telefon, macam mana dia boleh jumpa sepantas kilat? Hari ini, kita nak bongkar rahsia di sebaliknya. Algoritma carian dan isihan. Benda ni lah otak yang buat teknologi kita laju. Jom kita mulakan. Cuba fikir, setiap kali kita type apa-apa kat enjin carian atau cari lagu kegemaran kita, jawapannya terus muncul. Macam mana boleh jadi macam tu kan? Ia bukan magic tau, tapi kehebatan algoritma yang bekerja senyap-senyap di belakang tabir. Okey, jom kita mula dengan cara yang paling asas, carian linear. Bayangkan macam ni lah, awak kena cari sesuatu tapi tak ada sebarang clue. Nak tak nak, awak kena periksa satu persatu, dari awal sampai habis. Senang cerita, itulah idea utama dia. Cara dia senang je, sama macam cikgu panggil nama murid ikut senarai, mula dari nama pertama, bandingkan kalau bukan, pergi nama seterusnya, sampailah jumpa. Kaedah ni memang confirm akan jumpa benda yang kita cari tu, tapi confirm tak semestinya cepat. Apa yang best pasal carian linear ni, ia simple dan tak kisah pun kalau senarai tu tengah langgang. Tapi, ada satu masalah besar. Kalau data tu banyak gila, ia jadi lembab ya amat. Cuba bayangkan, cari satu nombor telefon dalam buku panduan telefon sebesar Kuala Lumpur. Mungkin dah putus asa sebelum sampai muka surat B lagi. Okey, cara tadi tu okeylah. Tapi kalau nak lagi laju, ada cara yang lebih power. Kita panggil dia carian binari. Konsep dia senang je, pecah dan perintah. Tapi, ada satu syarat penting yang kita tak boleh langgar langsung. Senarai data tu wajib, saya ulang, wajib disusun dulu. Inilah kuasa sakti carian binari yang buatkan dia laju gila. Kalau data tak tersusun, memang tak menjadilah. Cara dia sumpah bijak. Dia tak mula dari awal tau, tapi terus terjah ke tengah-tengah senarai. Lepas tu dia akan tanya, benda yang aku cari ni lagi besar ke lagi kecil? Ikut jawapan tu, dia terus buang separuh senarai yang tak relevan. Dia ulang proses ni, potong separuh, potong lagi separuh, sampailah dia kepung benda yang kita cari tu. Cekap gila. Baiklah, kita dah pandai cari data dengan laju. Tapi kan, syaratnya data tu kena tersusun. Jadi, macam mana nak susun? Jom kenal kaedah pertama. Nama dia comel sikit. Isihan buih atau bubble sort. Konsep bubble sort ni senang sangat. Dia cuma tengok dua benda yang duduk sebelah-sebelah pada satu masa. Dia akan bandingkan pasangan ni satu demi satu sampailah hujung senarai. Kalau dia nampak, tak betul kedudukan ni. Contohnya, nombor besar ada kat sebelah kiri. Zup, dia terus tukar tempat dorang. Itu je kerja dia. Seluruh proses ni cuma berasaskan banding dan tukar. Proses banding dan tukar ni diulang-ulang banyak kali. Setiap kali dia buat satu pusingan penuh, nombor yang paling besar tu macam tenggelam ke tempatnya yang betul kat ujung. Yang kecil-kecil pula perlahan-lahan akan naik ke atas, macam buih dalam air. Sebab itulah nama dia bubble sort. Kreatif kan? Bubble sort ni memang senang nak faham, tapi kalau data ada beribu-ribu, lambatnya. Jadi apa nak buat kalau kita perlukan strategi yang lagi laju untuk data yang besar? Masa inilah isihan baldi atau bucket sort datang menyelamat. Bayangkan awak ni postman, ada segunung surat nak kena susun. Kalau nak susun semua sekaligus, memang pening. Jadi, apa awak buat? Awak sediakan beberapa baldi, satu untuk Selangor, satu untuk Johor dan seterusnya. Kemudian, masukkan surat ikut baldi masing-masing. Lepas tu, barulah susun surat dalam setiap baldi. Kan lagi senang? Akhir sekali, gabungkan je semua. Macam itulah bucket sort berfungsi. Jadi nampak tak? Kita pecahkan satu masalah besar jadi masalah-masalah kecil yang lebih senang nak diuruskan. Sebab itulah isian baldi ini memang champion bila kena uruskan data yang super banyak dan berterabur. Okey, kita dah tengok macam-macam cara ni kan? Mesti ada yang tertanya-tanya, penting ke nak tahu semua benda ni? Apa gunanya dalam hidup kita? Jawapannya, penting sangat. Benda ni semua bukan teori dalam buku teks je tau. Inilah enjin yang gerakkan dunia digital kita. Setiap kali awak cari nama kawan kat media sosial, atau susun barang ikut harga paling murah masa shopping online, atau bila telefon awak tunjuk senarai nama ikut abjad, semua tu boleh jadi sebab ada algoritma carian dan isihan yang bekerja keras di belakangnya. Okey, sebagai penutup, cuba fikir sekejap. Sebenarnya, kita guna algoritma ni hari-hari tau. Cuma kita tak perasan je. Masa susun fail kat komputer atau cari buku kat rak. Jadi, soalan saya untuk awak, lepas dah tahu semua ni, agak-agak algoritma mana yang paling kerap awak guna dalam hidup tanpa sedar?
Cuba fikirkan.